Kita kat mana ni, Syah? Kita kat Betong, Thailand. Assalamualaikum, ikut kami ke Betong 2 hari 1 malam. Apa boleh buat, jom? Cari makan-makan. First masuk kita nak makan dulu dekat Hantana. Lunch dulu kat sini sebelum. Tengok Syah tengah pilih menu dulu. Untuk minuman Syah pilih green tea, saya pula ambil teh OI. Gambar ni, kita makan Betong noodle Hokkien food. Hari ni kita nak makan tom yum seafood. Untuk makanan kami habiskan 380 baht dekat sini. Next ke mana Syah kita nak pergi? Kita pergi market, cari. Nak cari limau, salad dan juga sotong dengan udang. Syah, jom kita minum kopi dulu. Lepas tu baru kita naik bukit. Syah, kita kat mana ni? Kita kat lunch mall. Untuk naik ke penginapan, hampa kena naik 4x4 lah sebab dia agak tinggi dengan jauh. Subhanallah. Lepas sampai ke atas ni, hampa rasa sangat-sangat tenang. Ni view daripada bilik kami. Kami ambil bilik VIP, harga dia 1,390. Hampa akan dapat satu katil dengan extra ni lah, extra tilam. Atas ni tak ada kafe tau, so hampa kena bawa makanan sini. Hampa tengok tu Syah tengah set up makanan kat atas. Dekat sini dia pun bagi dapur untuk guna sinki pun boleh. Kat sini kalau hampa nak buat barbecue pun boleh. Hampa just request kat depo je, tapi ada bayaran sikit lah. Tu dia chef saya tengah masak. Okey lah ni saya nak layan view dulu. Apa kata saya nak turun main kucing kat bawah lah, sebab kat sini ada kucing yang comel. Lepas je solat maghrib, kami pun baru start makan. Kita buat steamboat dengan kita grill sikit-sikit. Lalu pun nak bagi tahu hampa kat sini elektrik dia ada petang sampai pagi sahaja. Masa kami pergi ni kena pula tarikh lah Aisyah, so kita beli kek, kita makan kat sini. Dan jom rehat. Pagi view kat belakang Alam Cafe. Lepas tu ada sunrise dia nak keluar kat sini. Sementara nak tunggu anak tono kita siap, lalu kita jerayak dulu sambil tengok view yang kat belakang ni. Sejuk-sejuk ni kena air panas apa nak katakan. Lalu ni Syah nak kopi ke coklat? Okey lah, nak coklat. Okey lah, jom kita layan view dekat sini. Memang sangat cantik. Okey lah, Syah puas hati tak kat sini? Best. Okey, best. Okey, jom. First, untuk hari ni kita datang ke Jambatan Gantung. Lepas je check out, kita orang terus ke Jambatan Gantung ni. Memang tempat viral lah. Next destination kita dekat air terjun. Sekarang kami mendatang ke air terjun Pelangi. Yang ni hampa kena bayar 100 baht untuk tiket masuk international. Untuk air terjun Rainbow ni hampa kena jalan lah sikit. Untuk sampai ke air terjun ketiga ni perjalanan lebih kurang dalam 10 minit. Kita dah sampai ke air terjun Rainbow. Ni cantik weh. Berbaloi hampa bayar 100 baht untuk dapatkan pemandangan ni. Dah sampai kat jambatan. So untuk dah last day kita nak lunch the Hafiz Seafood. So kalau hampa main kat Betong, hampa boleh cuba kedai ni. Macam biasa kita bagi Syah pilih menu yang kita nak makan je. Untuk minuman kita nak cuba dia punya teh ais. Dia nampak dia punya colour. Untuk makan tengah hari, kita ambil sup daging, kita ada telur dadar dan juga sambal udang dengan petai. Syah okey ke tu Syah? Macam mengantuk je. Tapi kita nak rasa dia punya sup. Sedap.